Ustaz boleh qada ustaz ijazah ke amalan untuk halau hantu dalam rumah. Pada gimana dia? Nyanyo dia, tidur mana? Hantu suka tunjuk kelibak dalam rumah. Terima kasih ustaz. Pas yang kita tengok apa dah apa? Tak kita tengok lah. Biar dia tayar depan kita, dia buka kain kau ikut dia. Tak usah tengok, mana tengok. Lagu mana amalan gini? Pertama, buat semaya hajat, minta dengan Tuhan. Kecek tak sepatus lidah dengan Tuhan? Hajat kita ni jangan gaduh ngadu kat orang lain tak? Royak dulu, ya Allah, ya Tuhan, aku nak kecek sikit malam ni. Akak takbir Allahu Akbar, semaya hajat 2 rakaat, royak dalam sujud. Ya Allah, ya Tuhan, aku hamba ni ada hatu. Yang macam kecek dirah lah, kecek batal lah. Dalam hati kita kata. Ada hatu, kadang-kadang dia mari jekuh hamba. Tengah mandi, cabut kain-kain. Rebuh menerak hamba. Patah gigi 2-3 putung lah hatu. Hatu kadang-kadang duk makan nasi umur hamba. Hamba menanuk separuhnya makan. Nanya ke hamba. Ngadu ke Tuhan dulu sepatah. Lepas maya ajak tu, baca ayat kursi, wakah 9. Baca ayat kursi, wakah 9. Lepas tu best sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekodarlah jangan baca derah nama kau orang mari semaya kata oh masjid baru pula. Dok, kita ban tu untuk rumah kita. Niat kata biar suara kita tu pergi ke seluruh tempat dalam rumah kita. Ban Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan tukarkan komat dah. Nama kau ban selalu jadi komat. Kau mati sol lah. Jalan tu penat dah tu. Ban dah, ban azan. Ban biar lagi. Lepas pada beg kita pun tengok pintu rumah kita. Pintu masuk, pintu besar kita. Misalnya ni pintu depan. Kita pun akak tangan, buat isyarat sikit lah. Barang je tu hai belakang dia, buat isyarat. Buat dia nampak ganas sikit belajar bomo ni. Buat lelok ketar sikit. Buat lelok aura sikit. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Niat benteng. Maka yula tak khusus muta-muta. Tengok kita duduk dalam rumah, kita tengok ke pintu rumah kita. Duduk dalam rumah, jadi duduk dalam rumah kita duduk. Jadi daripada kanan pergi ke kiri dia. Pergi ke kiri dia. Niat belakang, benteng. Mutaliga. Siapa tutup habis. Lepas tu masa mai ajak ni buatlah air sikit, bubur garam sikit, untuk keselamatan. Insya-Allah hatu tu akan berpindah. Ataupun bacalah doa Nabi Sulaiman panggil, doa perjanjian Nabi Sulaiman. Unasyidukum. Aku memperingati akan kamu. Unasyidukum bil ahdil ladzi akhaza alaikum Sulaimanu antarhalu min buyutina. Aku peringat semulamu wahai iblis. Benda-benda hak duduk sampai dalam rumah ni. Ingat semula perjanjian kamu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ambil perjanjian supaya kamu keluar daripada rumah aku. Jangan menyakiti manusia. Keluar kamu. Buat orang nampak ganas sikit lah. Lepas tu upuhlah seorang di moya walau nak gelepar. Jadilah. Dia mau bomo bolehlah 10 ya kita. Bolehlah modal 5 ya 10 ya jadilah lah. Untuk 5 ya. Jadilah tu. Buat lagu tu. InsyaAllah ada kesan dia insyaAllah. Jadi ijazah tu dah. Anak ijazah tu doa-doa dan kaifiat dan cara. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.